Okey, ini ialah rupa kek kokos kita selepas dihias dan ditambah whipping cream dan buah-buahan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Yaya. Kembali lagi di channel DKK, Dapur Kecil Kami. Hari ini saya nak masak kek kokos coklat chip. Tapi sebelum saya memperkenalkan bahan-bahannya, jangan lupa like, komen, share and subscribe. DKK Channel. Kita akan menggunakan 100 ml santan dan 100 ml butter yang telah dicairkan, 1 sudu teh omelette, 1 sudu teh esen vanila, 1 bekas coklat chip, 1 sudu teh baking soda dan 4 biji telur, 200 gram gula dan yang terakhir 200 gram tepung gandum. First, kita pecahkan telur. Kita menggunakan 4 biji telur sahaja. Telur yang terakhir. 4 biji telur sudah dipecahkan dan masukkan 200 gram gula. Satu sudu teh esen vanila. 1 sudu teh omelette. Dan kita boleh kacau mixer sehingga sebati. Bahan-bahan ni kita akan mixer sehingga kembang. So inilah kejadian telur dan gula yang kita telah mixer. Kita akan masukkan tepung yang ditapis supaya halus bersama baking soda. Okey, ini kejadian tepung yang sudah kita ayak. Kita akan gaulkan dia sehingga sebati. Okey, ini hasil yang kita sudah bahagi dua. Yang satu kita akan letak pewarna merah ataupun boleh letak sirap sedikit untuk memberi warna. Okey, dan kita akan gaulkan dia. Sorry, saya lupa nak record. Kita dah masukkan santan dan kita akan masukkan butter yang telah dicairkan dan gaul sehingga sebati. Okey, kita dah kacau sehingga sebati. Kita akan masukkan dia ke dalam loyang dan kita akan kukus. Okey, dan kita akan ratakan dulu. Kita dah buat satu lapisan dan akan taburkan coklat chip dan kita akan buat satu lagi lapisan. Okey, biar dia merata. Teratakan dulu. Okey. Dan taburkan lagi coklat chips. Okey, sudah. Dan ni lapisan terakhir. Habiskan. Okey, dan last sekali kita akan taburkan coklat chip dan boleh kukus lah. Ini kejadiannya, kita boleh kukus. Okey, ini ialah kejadian bila kita dah nak kukus dan kita akan tutup, tunggu 30 minit sehingga masak. Tunggu nanti. Okey, ni setelah siap dikukus, kita akan alihkan dia ke dulang atau tray. Lepas tu kita bolehlah hias pakai whipping cream atau tabur buah-buah. Okey, kita akan potong dia, potong separuh untuk kita isi whipping cream. Okey, stay tune.
Okey, ini ialah rupa kek kokos kita selepas dihias dan ditambah whipping cream dan buah-buahan.